Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ni baca surah Al-Fatihah insyaAllah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. InsyaAllah. Subhanallah. Dalam surah Al-Fatihah kita ada 7 ayat, yang mana 7 ayat ni sangat bermakna, kerana setiap kali solat kita akan baca dan kena faham maksud Al-Fatihah ni, insyaAllah. Sama-sama kita. Assalamualaikum.